Tahun 1994, ladang kelapa sawit sunyi di Kedah. Angin malam membawa bau bunga kemboja yang terlalu kuat. Seorang pengawal keselamatan bernama Rahman meronda seorang diri di antara pokok. Tiba-tiba, dia terdengar tangisan bayi sayup dari arah lorong gelap di hujung ladang. Suara itu terdengaran seperti datang dari bawah pokok pisang dalam kegelapan. Semakin dia melangkah, tangisan itu bertambah kuat dan membuatkan dadanya gemetar. Lampu suluh di tangannya mula berkelip-kelip, seolah-olah kehabisan bateri. Udara menjadi sangat sejuk, bulu roma di lengannya tegak. Rahman memanggil, "Ada sesiapa di sana?" Tetapi tiada jawapan, hanya bunyi ranting patah di belakangnya. Dia berpaling perlahan. Di celah pokok pisang, dia nampak bayang seorang wanita berpakaian putih berdiri kaku membelakangi dirinya. Rambutnya hitam panjang, menutupi bahu, terbuai perlahan ditiup angin. Bau harum bunga kemboja kini terlalu pekat hingga menyesakkan nafas. Rahman cuba melangkah ke belakang, tetapi kakinya terasa berat. Wanita itu tiba-tiba berpusing perlahan. Wajahnya pucat, mata merah menyala, mulut ternganga luas menampakkan gigi tajam yang berlumuran darah. Jeritan mengilai memecah kesunyian malam. Keesokan paginya, rakan sekerja menemui Rahman terbaring di tepi lorong. Tubuhnya tidak terkesan, tetapi wajahnya pucat penuh ketakutan. Di tanah lembap berhampiran pokok pisang, terdapat kesan kuku panjang tercakar dalam. Jika anda mendengar tangisan bayi di ladang sunyi tengah malam, jangan sesekali menghampiri. Signal karat.